Pernah bayangkan berdiri di tengah hutan tiang batu? Itulah Dewan Hypostylidi Kompleks Kuil Karnak. Dewan ini mempunyai 134 tiang gergasi. Tapi lihat bahagian tengahnya. 12 tiang utama menjulang sekitar 21 meter. Permukaannya pula dipenuhi hieroglif dan ukiran. Yang menarik, Karnak bukan dibina oleh seorang Firaun saja. Kompleks ini berkembang selama lebih 1000 tahun. Firaun seperti Hatshepsut, Thutmose III dan Ramses II menambah binaan mereka sendiri. Sebab itu, Karnak mempunyai pelbagai kuil, halaman, tiang dan obelisk. Antara yang paling mengagumkan ialah obelisk Hatshepsut yang pernah menjulang sekitar 30 meter. Bayangkan generasi demi generasi datang ke tempat yang sama dan meninggalkan binaan mereka di atas sejarah yang sama. Jika anda suka fakta sejarah macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta sejarah dan misteri dunia.